9 April 2026. Lembayung Al-Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat 75, 76, 77. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang kelima, muka surat 146 dan seterusnya. Saya amat mengalakkan tuan untuk memiliki tahzib tafsir Ibn Katsir ini, kerana Ramadan lalu menyaksikan ramai kita khatam Quran. Lepas ini mari sama kita buat kempen faham Quran. Jadikan sebuah rumah ada satu tafsir Ibn Katsir, satu pejabat, satu sekolah, satu surau, di mana saja, kerana tafsir ni telah dibukti penerimaan para ulama'nya zaman-zaman, lebih 500 tahun dipakai di mana-mana tempat sebagai rujukan ilmu yang penting, di kuliah-kuliah, di universiti-universiti timur barat, sebutlah di mana-mana orang akan kenal tafsir Ibn Katsir. Dan mujahadah yang kami lakukan adalah untuk menjadikan dia ke bahasa Melayu dengan penglibatan ramai orang, bagi memastikan maklumat yang sampai ini mudah untuk kita faham. Jadi hargailah kerja-kerja yang dilakukan untuk menyampaikan maksud ini dalam bahasa Melayu kita. Alhamdulillah lebih 10 tahun dilakukan, tuan-tuan. Jadi menjadikan diri kita dekat dengan Allah ni adalah satu daripadanya memahami kalamnya. Tak ada nikmat lebih besar daripada kita memahami kalam Allah SWT. Maka ambillah peluang ni untuk kita mendapatkan tafsir Ibn Katsir ni dekat Hakim Shop. Mudah-mudahan usaha kita ni menjadikan kita dekat dengan Allah, tidak sekadar khatam, kena faham. Jadi dalam ayat ini, inna fi dzalika la ayatin lil mutawassimin. Ayat ni antara lain merujuk kepada tuntutan secara tak langsung satu uslub hakim kepada orang beriman supaya mereka ni menjadi orang yang tawassum. Tawassum ni apa? Kata Abu Ubaidah, mutabassirin, tabassur, ta'aqqul. Dan juga mutafarisin juga disebut sebagai mutafarisin, disebut nazirin, dipanggil sebagai orang yang mutabassirin. Ini merujuk kepada usaha yang giat dilakukan dengan syarat-syarat yang telah dinyatakan pada buku yang lalu. Pembersihan hati, takhliyahnya diikuti dengan tahliyahnya dalam bab tasawuf yang dipelajari, kemudian mengosongkan hatinya daripada kecintaan dunia dan mazmumah-mazmumah, barulah datang perhiasan dan hadiah daripada Allah ni curahkan dalam hati orang yang tertentu di kalangan terpilih, sehingga dia mempunyai satu kelebihan, dapat melihat satu perkara lebih teliti, mendalam. Jadi kat sini pentingnya bagi orang beriman bahawa mereka menjadi orang yang yatafarras al-haqiqah wa yata'arraf ilaiha wa yufakkir fiha, wa min alamatil aqili annahu yatabassar wa yatafakkar wa yudaqqiq wa yuhaqqiq wa yatarayyath qabla an yaqbal, qabla an yatahafat, qabla an yulqi nafsahu fi jahim hadhihi syahwah. Jadi ulama ni, para salihin ni, kelebihan daripada mereka ni, mereka mempunyai sifat ta'anni. Ta'anni ni berhati-hati. Tuan-tuan pernah mendengar ada beberapa orang sahabat Nabi yang memiliki sifat ta'anni. Ta'anni ni berarti berhati-hati dan lawan kepada ta'ajjul, ajalah. Ada seorang sahabat yang jumpa Nabi telah menyatakan, nafika la khasataini ma wasifali ahadun qattu ila wa araituka duna an yusaf illa anta. Ma raitu ahadan qatt. Tak pernah aku melihat seorang pun sepertimu. Kerana kebanyakan manusia bila diceritakan kepada kita tentang kelebihannya, bila kita jumpa, tidaklah sehebat yang digambarkan. Ma raitu ahadan illa wa raitu duna ma wasifa bihi illa anta. Maksudnya aku tak pernah lihat seorang manusia disifatkan kepadaku, didescribekan kepadaku tentang kelebihannya, melainkan bila aku lihat, jumpa dengan dia, dia tidaklah sehebat yang digambarkan, melainkan kau. Nabi bersabda pada seorang sahabat, setengah mengatakan itu wala jarir, bahawasanya dia memiliki sifat ta'ani dan juga al-hilmu. Ta'ani ni maknanya dia berhati-hati. Ta'ani ni juga satu bab daripada tafarus, iaitu dia mempunyai kelebihan kerana jernihnya hati, bersihnya hati, bahawa satu tindakan dia itu menepati kebenaran. Jadi salah satu makna tawassum ni juga nazir, tabassur, aqil. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada orang beriman yang menepati syarat-syarat yang telah kita bincang pada kuliah lalu. Saya nak lanjutkan cerita berkaitan dengan Abu Hanifah ni. Disebut dalam kitab Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibn Katsir Dimashqi ni, yang kita sedang baca tafsir Ibn Katsir ni. Beliau juga penulis buku bertajuk Bidayah wa Nihayah, kisah sejarah manusiawi daripada zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi antara kisah yang dikemukakan oleh Imam Ibn
Katsir ni, bahawasanya Abu Hanifah ni ketika dia dibentak dimarahi oleh ibu Abu Yusuf yang masih kecil, budak ni datang ke majlis ilmunya, maka dia berkata kepada ibu yang mulia ni, wahai wanita, wahai ibu, nanti anak ni akan makan faluzaj dengan minyak gajus. Itu makanan bukan sembarang orang boleh makan tau, itu makanan orang-orang berkedudukan, orang kaya saja. Tapi benar rupanya firasat Abu Hanifah ni benar sekali. Bila Abu Yusuf belajar bersungguh dengannya, bila Abu Hanifah telah wafat, Abu Yusuf ni dijulang namanya jadi ulama terkemuka, diambil sebagai Khalifah Al-Hadi, menjadi qadhi qudha ni, macam menteri lah, macam mufti terbesar negara Islam pada masa itulah. Dalam keadaan negara Islam begitu kuat, begitu lebar, luas empire-nya, maka Abu Yusuf ni dia menjadi khalifah pada zaman Al-Hadi. Kemudian datang Harun Rashid, selepas itu dia masih lagi jadi qadhi qudha. Jawatan itu kekal dipegangnya sebagai orang paling alim dalam kerajaan Abbasiyah pada waktu itulah. Satu hari ketika aku sedang bersama Harun Rashid, khalifah yang datang selepas itu, tiba-tiba dihidangkan di hadapan aku sebiji kek yang sangat mewah. Oleh kerana tak pernah jumpa makanan begitu hebat dihidangkan, aku terkeluar daripada mulutku bertanya, ni makanan nama apa ya? Maka Khalifatul Muslimin ni, Amirul Mukminin Harun Rashid ni menjawab, Tuan Hakim, Tuan Menteri, Tuan Mufti, makan, ni dibuatkan untuk kita. Maka inilah namanya faluzaj. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah faluzaj yang dimasak bersama dengan, disediakan bersama dengan minyak gajus. Ini makanan cukup mahal lah pada zaman itu. Kali pada zaman kita pun makanan seumpama ni hanya dihidangkan kepada mereka yang berada ialah sebagai orang kayangan saja. Mendengar kata-kata ni, Abu Yusuf tersenyum. Khalifah bertanya kepada dia, mengapa Tuan Qadhi tersenyum? Tuan Mufti, Tuan Menteri, ini jawatan Qadhi Qudha ni. Abu Yusuf kata, tak ada apa tuanku. Khalifah yang saleh ni, Harun Rashid yang baik hati ini tetap bertanya, beritahu kepadaku apa dia. Maka Abu Yusuf menceritakan perkara yang dilalui masa kecilnya bila Abu Hanifah berkata padanya puluhan tahun yang lalu, biarkan anak ni belajar ilmu agama, nanti dia akan makan faluzaj dengan minyak gajus. Mendengar kisah itu, Harun Rashid pun menjadi sangat teruja. Beliau berkata, ya Allah, hebatnya firasat orang saleh ni. Ilmu menyebabkan kedudukan seseorang itu menjadi sangat mulia. Semoga Allah merahmati Abu Hanifah. Beliau melihat dengan firasatnya, dengan mata akalnya, apa yang kita dengan mata kepala kita tak pernah nampak pun perkara yang akan berlaku itu. Tuan-tuan, cerita tentang Abu Yusuf yang dikemukakan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Jadi lihat kan, Abu Yusuf melalui pengalaman berjumpa dengan guru yang mulia Abu Hanifah yang mampu melihat dengan satu mata akalnya yang tak mampu lihat oleh mata kepala. Itu sebab Imam Al-Ghazali ada sebuah buku bertajuk Al-Munqidh min ad-Dhalal, yang buku ni membuat satu pertimbangan di antara kekuatan akal dengan kekuatan panca indera. Abu Hamid Al-Ghazali menyimpulkan bahawa pengetahuan yang dihasilkan oleh akal sebenarnya lebih terpercaya, lebih dipercayai daripada pengetahuan yang berasal dari panca indera. Kerana mata kita mungkin melihat satu itu secara keliru tau. Tapi kalau akal itu dia melihat dengan curahan nurani, cahaya yang dibekalkan, maka pandangan mata hati itu sangat tepat biasanya. Ini dalam buku Al-Munqidh min ad-Dhalal oleh Imam Ghazali mengatakan demikian. Jadi kalau kita menungi perkara yang lebih mendalam, cerita tentang tawassum, tafarus, tabassur ni kan, ini berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang beriman ni, melihat satu benda maka mata hatinya aktif untuk melahirkan satu kefahaman yang tidak lahir pada orang biasa-biasa. Mata hati ni memang mempunyai potensi yang sangat luar biasa, berbeza daripada panca indera, kerana akal ini sebenarnya boleh menembusi dimensi ruang, waktu dan juga keadaan. Macam cerita Abu Hanifah ni tadilah, yang telah melihat satu benda berlaku pada anak muridnya Abu Yusuf ni, walaupun kata-kata tu umpama lawak bagi si ibu itu, satu kata-kata mengejek, dimarahnya Abu Hanifah, tapi sebenarnya Abu Hanifah melihat dengan firasatnya bahawa budak ni budak cerdik, dia akan pergi jauh sangat. Jadi kalau digunakan dengan baik, terlanjur kita bercerita bab tafarus ni kan, firasat ni kan, tawassum ni kan. Jadi sebenarnya akal ni boleh reconstruct masa yang lalu tau, boleh meramalkan satu benda yang akan terjadi pada masa depan. Saya pernah cerita pada tuan-tuan kisah tentang seorang ulama yang terkemuka, Ibnu Barajan, yang telah pun meletakkan tarikh pembukaan semula Baitul Maqdis selepas ia diambil alih oleh Kristian, dan benda itu berlaku tepat pada zaman Salahuddin Ayyubi kan. Masyarakat awam mungkin akan menyangkakan bahawa orang ni memiliki kuasa gaib, padahal sebaliknya. Beliau hanya melihat satu benda yang akan terjadi berdasarkan fakta-fakta sejarah yang dikaji, yang dibaca, yang Allah curahkan kepadanya. Maka mata akal ni memang lebih tajam daripada mata kepala yang ada dekat kebanyakan kita ni. Kemampuan melihat dengan mata akal inilah yang buatkan seorang digelar dengan nama cerdik pandai. Ada seorang tokoh Islam yang terkemuka namanya Ziyad bin Abi. Dia ni berkata, orang yang cerdik bukanlah orang yang mampu menyelesaikan berbagai masalah yang baik, itu memang cerdik lah. Tapi orang yang sangat cerdik, yang lebih cerdik adalah orang yang mampu menjangka masalah
supaya ia tidak berlaku. Dia menceritakan tentang satu benda bersifat futuristik ni, benda masa depan ni, dia penting untuk dimiliki oleh seseorang pemimpin yang akan menerajui satu kumpulan, satu organisasi. Ini sebabnya kalau kita lihat antara pemimpin Islam, punya ramailah pemimpin, kalau kita baca dalam sirah kan, dalam sejarah kan, yang punya jasa besar, memiliki kemampuan melihat satu benda sebelum berlaku. Contohnya Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Ni Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kalau siapa melihat Umar, dia pasti akan yakin bahawa memang Umar ni diciptakan untuk Islam. Allahu Akbar, Masya Allah. Teori Umar dalam bangunkan ekonomi sungguh luar biasa. Sayyidina Umar ni dia tak suka bertangguh-tangguh. Beliau berkata, kalau aku tidak jadi khalifah, antara perkara yang paling aku suka sekali lepas daripada beribadah kepada Allah kan, salat aku, puasa, haji dan sebagainya, perkara yang paling aku suka, aku mengheret, membawa seekor unta yang syarat dengan muatan, kemudian aku pergi berniaga di pasar Madinah, dan di hujung hari aku tahu berapa untung dan rugi. Maknanya Sayyidina Umar ni punya satu sifat, dia tidak suka meleceh-lecehkan, menangguh-nangguh, duduk membuang masa melangut-langut. Tak ada sifat itu pada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar juga bila pergi ke pasar Madinah, walaupun dah jadi khalifah, dia menegur umat Islam, kenapa tidak berniaga? Kalau kamu tidak berniaga, nanti pasar ini akan dipenuhi oleh orang-orang lain, dan bila kamu tinggal perniagaan, mereka berniaga, nanti kamu tidak usalahkan mereka, nanti kamu akan hilang sepertiga daripada pemerintahan. Idza taraktumut tijarah zahaba sulusul idara, kata Sayyidina Umar. Ini bukan hadis, tapi kata-kata seorang yang mempunyai semangat dan juga firasat yang benar. Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, kalau umat Islam tidak menggalakkan anak-anak mereka berniaga, semuanya nak kerja makan gaji, maka nanti mereka akan hilang sepertiga daripada pemerintahan. Ini adalah kata-kata yang sangat menarik daripada Sayyidina Umar. Berkata Imam Abu Bakar Al-Kharaiti dalam kitabnya Makarimul Akhlaq, bahawasanya Sayyidina Umar ni selalu mempunyai persiapan terhadap perkara yang belum terjadi, belum berlaku, dah ada dalam kamus penilaian dan juga perbincangannya dengan sahabat-sahabat yang menganggotai majlis kementeriannya. Ada seorang tokoh tabi'in, beliau ni sering mendampingi Sayyidina Umar, namanya Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ni berkata, pengetahuan Umar bin Khattab ni tentang apa yang akan terjadi lebih mendalam daripada pengetahuan kita terhadap benda yang telah terjadi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kenapa? Kerana firasat. Terbuktilah di bawah kepimpinan tokoh yang mulia ni, yang bervisi futuristik yang diceritakan ni, tuan, dakwah Islam telah pun berkembang gemilang, hebat. Sayyidina Umar juga adalah perkara yang bagian dilakukan yang kita pun tak mampu nak rumuskan dan huraikan. Adalah jawapannya, tetapi tentu tidak memuaskan. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sebagai contohnya pernah memecat Khalid Walid, pernah memecat seorang bernama Mughirah bin Syu'bah, mengekalkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini antara tindakan-tindakan Sayyidina Umar yang sangat luar biasa, kerana keikhlasannya untuk Islam, kata Sayyidina Aisyah tadi, akan menyebabkan kamu melihat semua keputusannya lah terbaik untuk kita semua. Allahu Akbar, Masya Allah. Hebatnya manusia yang namanya Umar ni, kerana kita sedang membincangkan satu ayat dan perlu kita tafsir ayat ini dan kita tadbir kehidupan kita dengan mempandukan kepada panduan dan recommendation yang dikemukakan oleh para ulama tafsir, macam kata Dr. Hatib Nabulusi ni pandu kitab Hikam. Apakah rahsianya menyebabkan seorang itu mempunyai mata akal yang membolehkan dia melihat satu benda ke hadapan sebelum ia berlaku, dan dia memberi kebaikan untuk dirinya dan umat Islam secara khususnya. Baik tuan-tuan dan puan, insyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan lanjutkan ke episod berikutnya dalam surah Al-Hijr menuju ke penghujung surah. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.